itu 10 hari kita Gunung Lancung. Masuk Malaysia ni pakai permit apa ni boleh minta orang duit macam ni? Itu cuma 10 hari je melancong. Iyalah melancong tapi guna permit pelancong lah ni. Lepas tu buat kutipan dekat setiap ke rumah. Boleh ke? Lawat ni. Bukan, awak main nama itu pun tak betul. Awak sebagai pelancong. Habis awak buat macam ni betul tak? Faham tak apa saya cakap? Kamu faham tak? Kamu Indonesia main orang. Kamu masuk Malaysia pakai permit apa? Sebulan. Ya, permit apa? Melancong. Pelancong. Habis kamu buat kerja macam ni boleh ke? Boleh tak saya cakap? Kamu tak faham? Kamu orang Indonesia masuk Malaysia pakai permit pelancong. Lepas tu pergi rumah orang minta duit semua, boleh ke? Cuma lawat dengan. Bukan, saya faham. Tapi macam ni cara betul ke? Awak punya cara ni betul tak buat macam ni? Jadi cuma nawarkan beli tu. Bukan, maksud saya awak masuk Malaysia ni pakai permit pelancong tapi awak pergi ke rumah orang minta awak orang duit, mana ada betul? Minta nawarkan ini. Tak betul. Lepas tu awak masuk rumah orang terus masuk je, mana boleh? Sebenarnya apa enggak? Ya, saya tak cakap pun suruh masuk. Kan? Dah awak keluar. Awak masuk rumah saya pun macam ni saja, mana boleh? Kan? Saya pun tak izin awak masuk rumah saya. Kalau saya tak ada rumah, awak masuk dalam rumah terus. Ya, kalau saya tak ada rumah, awak masuk dalam rumah terus lah. Kan? Mana boleh macam ni? Boleh? Tak boleh? Ada awak pergi balik. Tak boleh buat macam ni.